Sekarang pukul 1. Environment ni banyak quiet, tak ada bising-bising. Nanti rumah ni depan macam ni. Sini boleh sinar baju, awning semua sosial. Masuk sini marble floor, semua bilik pun ada kipas lampu, semua siap-siap. Ceiling pun tinggi. Sekarang waktu petang pun tak rasa panas. So ini bilik master. Tengok dia, ini sitting bowl. Sini boleh simpan baju lagi. Tengok ceiling dia banyak tinggi punya, tak panas punya. Ceiling dia tinggi, bilik keluar. Ini bed and dry kitchen, makan dekat sini. Ada 3 bilik air ya. Ini mandi punya. Kitchen soal fully extend sampai belakang. Ini bilik yang kecil punya, boleh simpan itu single bed. Ini bilik ketiga. Soal extend sampai belakang. Sini emergency door lah, boleh keluar dari sini. Sampah semua buang dekat belakang juga. Ini tu.